Assalamualaikum. Hari ini 3 Mei 2026. Pagi ni kita bersama dengan jemaah yang lain yang sekarang ni berada di Yunnan. So pagi ni kita akan meneruskan perjalanan kita. Jam 8 pagi ni kita akan pergi ke Stone Forest. Okey, kita akan pergi ke Stone Forest. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah. Kemudian kita akan lunch dan kita akan pergi ke Chuseong Yi Autonomous Prefecture. Perjalanan lebih kurang 3 jam lebih. Dan kemudian kita ke Yi People Ancient Town. So perjalanan hari ni agak jauh dan panjang. So dan lepas ke Ancient Town kita dinner, and then lepas tu kita akan check in hotel yang lain. So pagi ni kita akan check out, dan nanti malam kita akan check in balik ke hotel yang lain pula. So jom kita pergi sarapan dulu pagi ni. Let's go. Okay geng, sementara kita nak tunggu hotel siapkan tempat untuk kita nak breakfast, so saya akan ceritakan sikit tentang perjalanan kita daripada KL semalam ke sini. Terus semalam kita semua menaiki penerbangan daripada Batik Air dari Subang, Airport Subang. So dalam flight tu cuma ada dalam 2 grup kita dengan ada satu grup Malaysia orang Cina. So dia orang pun lebih kurang dalam 40 orang, kita lebih kurang dalam 20 lebih, dan ada yang daripada China sendiri, mungkin dia orang nak balik. So dalam flight mungkin ada dalam lebih kurang 100 lebih. So ada separuh seat kosong kat belakang tu. Jadi dia orang boleh daripada naik dah duduk, dia orang boleh duduk bersepah dalam flight tu. Kemudian dalam perjalanan kita ada makan. So bagi anda yang nak ke Kuning, jangan risau, memang ada makan dalam flight. Walaupun naik flight Batik, ada makan. Dia tak perlu nak risau tentang makanan. Dan kita dekat sini untuk anda yang nak pergi ke China atau ke Kuning bersama dengan Kaswa, jangan risau tentang makanan. Memang kita akan hidangkan dengan makanan yang halal. Dan kita memang dah bagi tahu dengan operator dekat sini untuk sediakan kita makanan yang halal, sebab kita Muslim tour. Anda tak perlu risau sebab makanan dekat China ni memang sedap-sedap. Jadi anda boleh tanya sendiri siapa-siapa saudara mara ke kawan-kawan yang dah pergi ke China ni, macam mana tentang makanan dia. Grup kita yang baru balik daripada China itu, daripada Yunnan, memang diorang cakap Masya Allah, makanan dekat China ni memang sedap, kena dengan tekak dan cita rasa orang kita, orang Malaysia. So pagi ni di Kuning cuaca hujan dan dijangka hujan sepanjang hari ni. So dekat si atas ni, tak tahu ni ada macam rumah kecil-kecil ni, mungkin macam resort juga ni atas ni. Cuaca hujan, suhu dalam dijangka antara 9 ke 14 darjah Celsius rasanya, kalau tak silap. So pagi ni sejuk, berangin, dan memang semua akan kena standby dengan jaket. So jom kita masuk sarapan pula. Dah lapar ni, let's go. Okay, ini sarapan kita pagi ni. Ada buah, ni tempat air, kopi, ada 5 biji dia. Ini mungkin dia punya porridge kat ni. Belum ada. Ni ada keledek, ubi keledek. Ni ada pau, ada jagung. Ada telur. Ini crackers. Tapi dia tak sebenarnya halal lah ni. Dan ada roti, ada wafer, ada kuih-kuih sikit. So dessert. So sarapan kita pagi ni, jom kita makan dulu.
Okey, pagi ni kita mulakan perjalanan kita dan kita dapat set spoon daripada Conversion. Okay, now please choose this phone and box because I need to take a photo. Yay! Sorry. Thank you so much. And from here to our destination, Stone Forest, remember, we will spend 1.5 hour. After we arrive there almost, I think 10 o'clock. And after we arrive there, I will buy the tickets for you. And before we leave the hotel, please comfort all the belongings with you, okay? Passport, of course, with me. Don't worry about your passport. Next, power bank, yeah, phone, underwear. Okay, now everything with us, we will leave. Okay, we will leave. And now I want to share some information to you because from here to our destination, traffic jam. Please understanding. And now here the city is our provincial capital city, Kunming. And Kunming also enjoy another name, Spring City and Flower City. Yesterday I asked you one question. Is this your first time visit China or Yunnan province? Most of you tell me, okay, Ling, yes, this is my first time visit Yunnan. I told you, okay, congratulations, make the best choice. Why? Because when I was a kid, Yunnan, so popular, more than 30-40 years. Why? Because Yunnan, you can explore different minority ethnic culture, and also as the same area, you can have you can watch the beautiful scenery, diversity landform, and snow mountains, ancient town, ancient city, and so on. Other place compared with other place, I think Yunnan, you have more choice. You can explore more different area, different place. So this is why Yunnan was listed by the magazine New York Times this year. 52, one of the 52 destinations you must visit. And today we will visit the Stone Forest, right? For most people, when they hear the name Stone Forest, the Stone Forest, not the tree of the forest. Yes, Stone Forest. Also, that place has another name, Castellanford, limestone. Okay, limestone. And I want to tell you about 217 Stone Forest was listed by the UNESCO 2007 at that year. Why? Because when we visit there, most people will ask me one question. Lin, this is natural or man-made? This is natural. Compared with another place, of course, when you visit different places in China, such as Sichuan, Guangdong, and Guangxi, you also can find a lot limestone, Castellanford. But here, the Stone Forest ranks number 1 in China. So today, when we visit that place, the most important, I think, please use your imagination. Because everywhere, very huge black limestone. And please also follow me because it's very easy get lost. If you get lost, you will call our team leader, and team leader will ask you, where are you? And you will say, okay, I just stay in the very huge black stone everywhere. It's black stone. So I have no idea at that time. Okay, where are you? And when we arrived there, the Stone Forest actually is a new name for this place. They have 3 places changed its name very successfully. Later, I will tell you the story. One of them, the Stone Forest. The formal name for that place was Lunan. Lunan is Yi language. Because the minority ethnic there
who living there more than 1,700 years. We called Yi people. We called Yi people, minority ethnic group. And in Yunnan, so far have 26 minority ethnic group. Sekarang kita dah berada di hadapan Stone Forest Geopark. Di sini tempat tunjukkan Stone Forest dia. Ramai orang lah, tak tahu. Okay. Kat sini tengah meriah orang sebab sekarang ni dekat sini sendiri pun tengah bercuti, May Day. So memang ramai pelancong-pelancong daripada China ni sendiri. So sekarang ni pula musim hujan. Bukanlah musim hujan, hari ni dijangkakan hujan sepanjang hari. So dekat sini, dekat kedai Cenderahati ni, kita boleh dapatkan baju hujan dan juga sarung kasut. So siapa yang pakai sport shoes, dia boleh dapatkan sarung kasut lah, plastik untuk nak cover kasut supaya tak basah. So kalau macam orang yang pakai kasut kulit, dan okey lah, dia boleh tahan lagi. Mana yang sport shoes, yang kasut span tu, so better pakai apa nama, cover plastik macam ni. So macam ni kakak kita nak pakai ni. Tengok sikit macam dia nak pakai. Sarung kasut. Duduk. Mana tak boleh duduk situ? Tapi basah. Apalah, duduk sikit, buntut sikit. Kau nak pakai macam mana macam tu? Ketonggeng ni. Buntut sikit je. So, dekat sini ada lagi kedai Cenderahati lain. Kedai jual air, kedai jual, sana dia jual baju hujan. So dia dapat baju hujan. So dekat sini sekarang tengah musim bunga. So dekat sini kita boleh tengok macam-macam bunga tu. Semua tengah cantik, kembang. Ini bunga apa ni? Cantiknya bunga. Okay, nah kita nak masuk ke dalam Stone Forest. Kita check in, so dia akan dapatkan tiket. So, nanti kita akan naik. The lobster station. Okay, the lobster station. Later, I will use my phone to check in. Oh, your ticket already. One by one, go inside. Okay, one by one, go inside. Orang ramai kat sini. Siapa yang ikut grup, dia jangan terpisah sebab biasanya kalau grup, kita akan guna tiket grup. So semua orang akan kena check in kat situ, so tunjukkan muka dan kita akan boleh masuk ke si dalam dan kita akan naik bagi car dia untuk pergi ke next station.
akan ikut kita punya guide untuk masuk ke buggy car. Nama je buggy lah, macam bus kan. Bus car. Buggy bus ha. Cuaca kat sini hujan dan sejuk. So kena pakai baju sejuk. Prepare kalau ada baju hujan, bawa pakai baju hujan dan glove. Tapi dia punya glove tertinggal dalam beg baju. Beg baju kat bawah bas. So kalau nak keluarkan memang leceh. So next time, besok memang kena bawa glove dalam beg. Okay, bye. 让你们几个在这里，拜拜。 Bye. Pakai tali pinggang. Okay, kita cantik. Alright, jom go. Ya. 亲爱的游客朋友， 那 欢迎 kita 乘 dalam 坐十里 bagi 景区观光车。本车 nak 开 pergi 往外环 ke 线终点站迎宾广场， entrance untuk 途经石梅喀斯 Blackstone 特地质博物 depan 馆。 naik 车 bagi. 辆起步，请您坐稳扶好，系好 Bagi 安 ni 全带 boleh。muat dalam 行车途 3, 中，请不要站立、打闹， 4, 照顾好老人和小孩。如有物 6, 品掉落， 20请及时 orang 叫 boleh 我 naik 停 atas. 车，不要自行跳车捡 Satu bagi. 拾，否则后果自行承担。如有物品掉落，请及时叫我停车，不要自行跳车捡拾，否则后果自行承担。祝您旅程愉快，谢谢。 Satu trip 4 bagi jalan 20-80. Jadi dia dah berapa banyak trip. Banyak, ramai. Okey, kita dah sampai. Untuk member kita semua dah tunggu kat situ. Okey, semua tunggu kat sini. Jom sini. 当地都是以衣服为主啊。这里一会儿的话，我们都会一边走一边介绍的啊。我们的话呢，先从这里呢进入景区，这边呢就是以前的老井关口的这个入口。我们里面大概的话呢，要游览2个小时左右。最后我们会回到这边的暖城站呢，再进入景区。里面的话呢，我们可能大部分时间步行。 Jauh juga daripada entrance tadi. Lebih kurang rasa kat dalam 2 km juga kot. 大家有去过卫生间？ Naik bagi dia. So now baru kita ke entrance dia betul-betul. Ada lampu. Oh, bunga-bunga. 坐山上这种天气，也就是非常正常。就是这几天你们出行的话，还是尽量带一下雨具，然后穿一些比较厚的外衣的。所以呢，我们主要游览的就是比较这里开始我就要开始讲解了。是因为这个是大蛇林、小蛇林可以靠我进去讲解。 Dan lepas tu kuda dia 讲解自己看的就是远看大蛇的小 ada 蛇。 kuda daripada bunga bunga rasanya bunga hidup ni. 那一会儿的话进到里面呢，会有很 Yang 多 kat 小 atas ni tak tahu lah, ni mungkin artificial bunga. 抬头看一下正前方的这个 Cantik. 是我们当地哈把蛇啊。 Okay.
Okay, let's go. Jom. Ini tak tahu ada mungkin ada show kat dalam ni. Kena hujan, hari pun hujan. Nah, kita jalan masuk ke dalam. Okay. So kita kena tunggu paling last sekali lah. Oh, kat sini pun ada jual kepada pertunjukan dia punya barang-barang cenderia hati daripada lokal dia. This is a man-made lake. Man-made lake. All the stone natural, but this lake man-made. Man-made. Oh. Why? Because for Chinese, Chinese believe feng shui. You know what it means, feng shui. A good environment. And in 1950s, at that time, Premier Zhou Enlai visit this place, and he gives a suggestion to the local, because at that time he thought, okay, all around this area just a very huge black stone. They have no water, they have no lake. So he gives a suggestion to the local. Okay, I think you need to prepare a lake for this scenic spot. So in 1950s, the local, man says man lake. Okay, man-made lake. Okay, go. Go. Okey, ni antara Blackstone yang ada dekat sini. So, yang dekat situ pun adalah Blackstone juga. Cuma achieve the victory against the Japanese aggressions. And the man, when he visits Stone Forest in 1931, he also gives a suggestion to the local. Okay, this scenic spot is so nice. You must protect the environment. So this scenic spot was built in 1931. And after we go to the big stone forest, there you have two Chinese characters. Shiling, it means stone forest. Was written by this man. Okay, I just want to share the story about the man and the war between Chinese and Japanese, because suffering at that time. Yeah. Okay, let's go to the big stone forest. okey. Batu hitam tu adalah batu yang original. Cuma tasik yang belakang ni adalah tasik buatan manusia yang mana dia orang percaya pada Feng Shui. So dia orang punya kepercayaan bila ada unsur air, dia akan memberikan Feng Shui yang baik lah, nasib yang baik.
untuk tempat ni dan untuk kawasan ni juga. So kita tengok lagi kat dalam ni. So, suasana hari ni memang sejuk, tangan memang kebas. Kan semua orang masuk tu nak gambar kat area sini. Kawasan ni memang cantik untuk nak gambar sebab sini sekarang ni musim bunga. Memang cantik. Penting kita kena pastikan orang cukup. Jangan orang tak cukup tiba-tiba sebab pasal kena patah balik mencari ulang. Kita akan tunjukkan apa yang akan anda lalui jika berkunjung ke Kunming ni. Sebab kalau ikutkan Yunnan ni, kalau ikut package daripada Kaswa, kita ada 3 package Yunnan. Kita ada Golden Road, kita ada Enchanting dan kita ada lagi apa? Lupa lah. So ni antara tempat yang kita akan lawati. So tempat ni dekat Yunnan ni memang tempat yang akan banyak berjalan, dan tempat ni memang tempat untuk scenery. Anda akan banyak tengok tempat yang menarik dan tempat-tempat untuk bergambar. Natural. All the huge stone natural. Just now I told you the lake is man-made lake, but others natural. So the formation for this place about Okey. Batu ni tadi, 这一景呢叫石屏风。 batu ni tadi, kalau kita tengok daripada arah sana tadi, kita 人 nampak 们呢 macam 给它 orang 取了一 berdiri. 个非常好的 Now 名字， daripada 叫 side lain 大 kita 鹏 nampak 掌 dia 是 macam ada 鹏程 macam 万里。 burung. 1955年4月份哈，周总理跟陈毅元帅还是在这里合过影的哈。这里看就会更清楚一点哈。对，来这个位置看就会更清楚一点。把手机放大到1.5倍，把这一景拍下来。大鹏展翅，鹏程万里。可以。这个位置，这个位置，这个位置这样。 Ni akak ni paling fotografer. 双手，手心向上。 Video pula satu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Saya masuk. Saya juga. Okey. Jom. So, ni total formation yang ada banyak. Kawasan ni memang batu-batu besar dan tajam. To take photo, please give me your phone or I use my phone and help you take photos. Apa gambar apa yang nak ambil situ? Gambar batu tu, tapi Gambar tu maksudnya apa? dia punya formation tu je lah, dia punya ni. Okay, kita ada 15 minit free time kat sini. Nak pergi lama-lama pun tak boleh sebab satu, orang terlalu ramai dan hari pun hujan. Jadi kalau kita berhenti lama-lama sangat pun takut hujan makin lebat. Bukan hujan makin lebat, hujan dia macam ni lah, greenness macam ni. So nak tunggu lama-lama pun tak guna sebab orang kat bawah tu memang sangat ramai dan penuh dengan payung. Jadi nak ambil gambar pun susah. So kalau kita sekarang ni kita ambil gambar dari kawasan yang tinggi macam ni, bolehlah nampak.
nak gambar ke? Tak boleh. Ha? Kita ambil video ni. Kita ambil video je kan. Lawa ni mesti lawa. Jauh sekali. Cepat sekali. Video sikit. Wow, boleh balik buatnya seleri ni. Wah, best. Makanan. Okey, kopi. Kopi apa namanya tu? Pisang laut. Pisang laut. Butter tea. Yeay. Oh, wow. Kan laju-laju. Butter tea. Makan. Okey. Laju. Dah, butter tea. Kopi. Dia tak ada ansur. Ada memang dengan dia sarapan dengan dia. Besar jemut. Dah masuk ada jamur. Dah. Terus renduk lagi. Lauk sedap. Makan. Kan? Tolonglah, jualah kasut travel. Okey. Rock 303. Action. Okey geng. Tadi kita dah ke Yunnan Stone Forest scenic spot. Kita dah berpenat-penat kat situ tadi dan kita dah lunch kat situ tadi. And now daripada Shilin, now sekarang kita nak ke Chuseong. Mengambil masa 4 jam perjalanan naik bus ni. Kemudian kita akan ke Yi Ancient Town. So dekat Ancient Town ni kita akan lebih kurang nak berjalan-jalan tengok scenery dekat situ, dan mana yang nak shopping untuk cenderung hati dekat situ boleh pergi dekat situ, dan kita ada free time dekat situ sekejap. Dan lepas tu kita akan dinner, dan selepas dinner kita akan check in hotel dan stay di Chuseong Dushi Huating Hotel. InsyaAllah kita akan sampai di hotel mungkin dalam pukul 8 atau 9 malam nanti, dan kita boleh berehat. So dalam malam ni kita akan dapat rehat yang lebih sikit. So malam tadi pun kita sampai hotel pukul 3 pagi, dan pukul 8 pagi tadi kita dah bergerak melakukan lawatan kita yang pertama hari ni tadi. So kan semuanya berjalan lancar. Hari ni sepanjang hari hujan, so ni pun dalam perjalanan pun masih hujan lagi. Kita tengok pemandangan highway dekat China. Let's go. Highway kat China ni tidaklah ada 2 lane. Kalau ada persimpangan besar dia akan jadi 3 lane, dan kemudian 4 lane.
kenderaan dekat sini, kereta-kereta, kalau kita tengok kereta kat sini, masih banyak lagi kereta-kereta yang guna petrol, dan banyak juga kereta elektrik yang rupa dia pun pelik-pelik, brand yang pelik-pelik, brand yang kita tak pernah tengok dekat Malaysia pun ada. Dan ada brand macam tadi, ada brand Mini Cooper elektrik, tak pernah nampak lagi. Kereta-kereta lain macam kereta Germany, macam kita sebelah ni, BMW ni ada je. Kereta Jerman ni still ada. Kereta apa tadi, ada kereta QS, kereta apa lagi tadi, Toyota Highlander yang baru. Ini Caravan. Banyaklah kenderaan yang pelik-pelik ada dekat China ni. Okay, now the time is 4:50. 4:50. We stay here 20 minutes. We stay here 20 minutes. Please back to our bus. 5:10. 5:10. If you need to go restroom after you get off from the bus, there is an entrance. Just go inside, turn left. You will find the restroom. Shopping di mana-mana. Sekarang kita di R&R dekat highway ni. Di sekejap untuk buang air untuk 20 minit. Now, sini masih shopping dah. Tengok buah-buah ni. Kita nak menuju ke bas, teruskan perjalanan kita. So, ini keadaan dekat luar R&R dia. Tugas itu. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Ancient City. Tak tahu ni, tak nampak lagi rupa Ancient City ni. Nampak tempat shopping je ni. Daripada ujung sini nampak dah ujung sana tu. Shopping je ni. Aku nak jawab ni kalau duit berat ni agak. Shopping, main game je ni. Yeah, if you want to buy some specialty or souvenirs, right? The best place is Dali and Lijiang, not here. Here, I think just hang out, yeah, take photos. If you want, you can order Luckin Coffee and Chutney and so on. Yeah, but for the souvenirs and the specialty, I think the best place, Dali and Lijiang, have more choice. Of course. Because also here have a lot of different souvenir shop, right? If you are interested, you can go inside, have a look. No problem. But if you ask me the best choice, I will recommend Dali and Lijiang. Okay? Okay, help me take a photo. Then free time because one lady needs to go restroom. I will take you. Take the lady. Okay, barulah faham kenapa dia panggil Ancient City. Sebab dekat sini dia sebenarnya bandar baru, tapi dia buatkan area ni berupa dengan bangunan yang
rupa bangunan klasik, Chinese look punya. So dia memang sangat cantik lah. Dengan bangunan macam tu. So, kita gambar dulu. Sekejap. Are you ready? 3, 2, 1. Okay. Join. Come. Okay. So, bangunan dia ni, bangunan yang rupa klasik macam tu. Boleh? Boleh. Letak kan? Bangunan macam tu. Bang, boleh saya berasak bang? Berasap? Ya. Jom, kita jalan dulu, jom. Bangunan kat sini memang wow. Baju-baju kat dalam. Colourful. 没有。对，我刚刚跟你讲了，没有摩卡。There have no mocha. Okay, latte. 要拿铁 ，also hot. Hot. Sugar or without With sugar. 要糖，要加糖。要什么糖？标准少甜，少微甜。 Less sugar or normal? Less. 少糖。 With sugar, less sugar. 另外一杯要不加糖的是吧？拿铁是。Kita dah dapat laking kopi kita. Dan sejuk-sejuk dapat kopi. Masya. Let's go. Lebih kurang macam Tengku Walk, jual street food macam macam bau tu. Okey, kita sekarang nak pergi makan dinner dekat restoran dekat area sini, dekat juga dengan tempat yang kita pergi Old City tadi. Makan apa? Jadi nanti kita tengok. Tapi sekarang bas parking kat sini dan kita kena jalan lebih kurang dalam 2-3 minit daripada tempat parking bas ni. Jom kita tengok. Okay. Okay, sikit info lah untuk korang yang baru nak datang ke Kuning ni. So dinasihatkan juga kena ada sedikit juga cash, sebab ada tempat yang dia tak terima Alipay. Memang betul. Dia ambil cash. So standby lah cash sikit. Standby lah dalam mungkin dalam kalau duit sini dalam 400-500 yuan untuk nak beli jajan-jajan je lah. Di restoran kita, jom kita masuk dalam. Gelap pula. Don't worry, kita makan ni memang tempat halal. Don't worry, InsyaAllah semua sedap.
vibe restoran ni macam rumah dalam cerita Ip Man. Kita tengok skop dia ni. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا عذاب النار. بسم الله على بركة الله يا رب العالمين. Hari ni kita punya lauk untuk dinner. Ada daging, ada sayur. Hey, Mr. Driver, your name? Ye. Ye. Betul. Mr. Ye. Mr. Ye. Okay, Mr. Ye. Kita ada lauk ayam dan nasi. Kita datang. Jom kita rasa lauk kita malam ni. Okay, congratulations. Okay, later you can try. If you want to open the curtains, the same. 小度，打开窗帘 it means curtain. Yeah. Yeah. Don't worry. Why? Tonight, the hotel have smart devices. Tomorrow. Also, the same. Have 小度 here. Yes. So it means you have 4 days. Practice curtain and 灯光 light and TV 电视 different pronunciation. Okay. So practice. Okay. Okay, nanti mereka cuba ambil ni. Huh? Remote. What? What remote control? Remote. The remote control. I think can. I think better use the ni lah. yeah. And tomorrow the morning call 6 o'clock. At that time, the 小度 will morning. I afraid if they fail to say Takai control, they will call you. Okay, no problem. And I think better use your phone. Yeah, use your phone. Set up the morning call by yourself. Because sometimes I'm worried about 小度. Perhaps it will forgot. It will forgot. Okay. So tomorrow morning, when we back to this bus, please tell me 小度. Morning call or not? Okay, morning call or not? And tomorrow departure time 8 o'clock. 8 o'clock. And the dining room. Where is the dining room? After we arrive the hotel, I will tell you. Okay. So any problem or any questions? Okay. I hope 4 days later. Yeah, you will tell me. Okay, no problem for me. It's very easy. Okay. Okay, kita dah sampai dekat hotel. So hotel kita pada malam ni City Huating. Hotel ni dekat tengah bandar Chizhuang. So hotel ni sebelah ni ada
market, boleh nak shopping, nak cek barang-barang. So hotelnya ni, kita tengok dalam. Jadi macam ni, cantik. Okay. So bus parking kat belakang hotel. Sebab kat belakang ni adanya tempat parking kereta semua. So bus kita di situ. Kita tengok kat barang sekejap. Okey. Okey. Nah, kita nak masuk bilik. Jom kita berdiri dulu. Sembilan. Masuk. Kita. 您好，欢迎您下榻本酒店，我是小度语音管家，您可以对我说“小度小度”即可唤醒我，一切语音控制，例如开灯、关灯，更多语音指令，请查看床头指引。祝您入住愉快。 Ini bilik kita. Ini kata kita. Ya. So, kita ada katil, kita ada sofa itu, meja study, TV, sini ada sinki. Masuk dulu. Toilet, nampak? Ini bilik air. Oh, dia terasing pula. Toilet. Toilet dengan bilik air, tempat mandi terasing. Ini problem sikit. Okey. Macam biasa sebab apa? Sebab dekat toilet dia tak ada bidet. Jadi memang ada problem matic sikit. Okey, dekat sini dia ada air mineral macam biasa. Ada tea kat sini ni. Memang tak ada kopi. So, untuk kurang ni dia ada ni. So, untuk TV dia kata untuk nak buka ni dengan nak buka curtain kena bercakap. Tadi dia dah bagi makluman, dia dah bagi. Okey, tadi dia dah bagi tahu macam cara nak buka TV. Nanti kita cuba. Dia ada record, nanti kita tengok balik, kita semak balik video yang kita record dalam bas tadi. Kita try. Tension, Xiaodu, Xiaodu. 我在呀。 Dengar, dia reply. Okey, tak apa, nanti kita try. Now kita tengok katil dia 对 ni. 不起，没有听到你说了什么。 Oh, bahaya kat dia ni cakap seorang-seorang je ni. Jom. Katil dia macam mana? Tengok di sini. Ya, pun. Ya. Okey. Katil dia empuk. Best. So far dah 2 malam dekat sini. 2 malam hotel yang best. Okey.